Misi kami malam ini adalah untuk mencari makanan halal di sekitar Walk Street, Phnom Penh, Kemboja. Saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama menyertai perjalanan kami menerokai kawasan ini. Agak-agaknya, adakah misi kami ini akan berjaya? Jemput tonton video ini sehingga tamat untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Saya Mat Mosa, saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Masya GoPro. Ya, apa jadi merah tadi? Assalamualaikum. Sekarang ni berada dekat salah satu hotel dekat Phnom Penh dengan anak-anak saudara. Akram. Trader. Trader Yasir. Udah. DNA. So saya, kami nak enjoy dekat street walk dekat Phnom Penh hujung minggu. Lepas tu nak makan malam lagi, walau alam tak tahu macam mana. Nak pergi bilik sebelah. Lepas tu dia orang pun buat-buat tak sabarlah, ketuk pintu tak henti-henti. Bilik kakak. Bilik ni dalam ni ada isteri Kev, kakak saya dengan isteri saya. Nak bincang macam mana plan malam ni, nak jalan dekat Walk Street lah. Akak sebut buat mana? Allahu Akbar. Tak tutup jalan lagi. Gombang Waisu. Ini adalah Walk Street ya. Setiap hari Sabtu dan Ahad daripada pukul 5 petang sehingga pukul 11 malam dia tutup jalan. Kat sini orang boleh lalu lalang. Seperti yang korang nampak dekat sini, petang kat sini agak meriah ya, sebab dia orang membuat satu, orang kata apa, aktiviti baru ataupun konsep baru. Petang-petang dia orang akan tutup jalan ni supaya dia orang boleh street walk. So dia orang akan buka gerai-gerai kat sini, kita boleh beli-beli belah, dan view sungai memang sangat-sangat cantik ya. Jadi jangan lupa follow saya and subscribe. Okay, jadi kami pun berbincang lah, saya, isteri dan kakak, anak saudara apa semua nak buat plan macam mana, sebab saya tak biasa keluar ramai-ramai dekat Walk Street ni. Okay, jadi tadi dah bincang dengan kakak apa yang kami nak malam ni. Lepas salat maghrib terus jalan pusing-pusing dekat ni, dekat Walk Street ni untuk cari makanan halal. Kalau ada makanan halal kami akan beli. Lepas tu bawa makan dekat hotel. Kalau tak ada baru kita fikir nak order daripada Grab ke ataupun pergi makan dalam restoran ke macam-macam. Okey tak Akif? Okey, setuju. Okey, selepas dah siap bincang dengan keluarga, sekarang ni patah balik ke bilik tadilah. Bilik bujang. Bilik bujang. Okey, masa saya dah masuk ke dalam bilik, tengok apa yang berlaku. Nampak tak nampak? Tu. Pasti tak nampak. Barang tu. Tak nampak. Pasti tak nampak kami. Nampak dah. Tak nampak Akram. Diorang nak menyorok daripada saya. Macam mana? Tak nampak Akram. Tak nampak. Tak nampak. Ya, betul free. Jadi kami tunggu maghrib. Lepas maghrib, lepas salat maghrib, terus kami akan keluar. Allahu Akbar. Sebenarnya saya tak biasa juga cari makanan halal dekat Walk Street dekat Kemboja ni. Maklumlah negara non-Muslim, so agak susah sikit nak cari makanan yang mengenyangkan daripada Walk Street ni. Jom kita explore sama-sama. Okey, kami dah start jalan. Ini adalah tingkat ground floor hotel tadi. Ada restoran, okey, restoran India. Okey, bila sampai je dekat Walk Street kan, banyak sangat tempat yang jual barang. So kita pun macam confused, tak tahu nak mula daripada mana. Sebab dia kan panjang kan. Jadi decide je lah jalan kat sini. Dan bunyi background music ni kan, music tradisional lah tu. Dan
Keluarga saya ni macam tak biasa sangat saya buat vlog. So apabila saya berdiri rakam, dia orang pun berdiri juga, jadi kaku semua. Kami dah tengah jalan-jalan dulu, baru kita akan cari makanan halal, beli bungkus nak balik. Tengah cari makanan halal, nampaknya macam tak ada makcik-makcik ke perempuan pakai tudung jual makanan apa, belum jumpa lagi, tak tahulah ada ke tak. Okey, ini adalah muzik tradisional Kemboja versi sedih, bunyi macam sedih macam tu. Apa dapat tip? Ha? Apa dapat tip nampak suasana? Suasana okeylah, meriah. Lepas tu sejuk lah. Ada jumpa satu gerai masjid pakai tudung, mesti jual makanan halal. Lepasnya kita akan putar balik, baru kita akan jalan sebelah sana. Kita explore ada makanan apa yang menyelerakan kita. Dekat Kemboja pun ada belca, orang panggil cyclo. So setakat ni jalan nampak 2 tempat je jual makanan halal. Perempuan pakai tudung. Tempat lainnya nampak macam tak ada lagi. Cak Tamuk Walk Street. Cak Tamuk tu adalah nama tempat, okey. Okey, kiri dan kanan penuh dengan benda-benda pelik-pelik, makanan dan hiasan dan macam-macam. Ini adalah brand jual aiskrim kot, jual. Tengah baby ni tak takut lah, dia nak sentuh hidung tu. Kram, sedap tak aiskrim? Sedap. Sampai cair. Tak nikmat macam tu. Kita dah sampai depan istana. Jadi kita dah dari jauh kot. Hilang Abra dengan Aquari dengan Kak Wida dengan semua tu. So kami pun decide untuk jalan sebelah sungai, sebab gerai-gerai sebelah sungai ni menjual makanan yang mengenyangkan, makanan yang kita boleh jadikan sebagai dinner lah. Jadi kami jalan dekat sini, meriah juga, tempat duduk pun cantik. Ini ada banyak makanan, semua tak halal. Perasaan saya sangat tertekan masa ni, sebab saya diberi tanggungjawab untuk bawa keluarga jalan-jalan dan cari makanan yang halal. Lepas tu bising sangat kat sini, saya pun rasa macam energi saya macam down lah sekarang ni. Dan jadi saya pun bawa keluarga datang ke sebelah istana ni, sebab ada taman, boleh duduk atas rumput dan rasanya macam dah give up dan ramai sangat orang. So, pergi tempat lain. Selepas dah penat pusing-pusing, dah decide untuk ambil tuk-tuk sebab tak nak jalan dah kawasan ni. Susah nak lintas jalan apa semua, sebab kami kena masuk ke dalam jalan raya. Ambil tuk-tuk pergi kat sini, confirm halal dan ada banyak pilihan dan sesuai untuk budak-budak apa semualah. Jadi decide datang ke sini. Okey, sebelum datang ke sini saya dah call owner restoran ni, sebab ahli keluarga kami pun agak ramai, so saya pun booking dululah, buat reservation. Bawah dah penuh, atas bawah dah penuh. Sebenarnya first time juga bagi saya naik ke tingkat atas ni. Biasa makan kat bawah je, kali ni datang ramai, so kita explore kat atas lah. Jom kita naik atas dan lihat kat sini ada banyak meja lah, dan budak pun lari apa, rasa selesa. 2-3 orang ni pula tak tahu ke mana dia orang pergi beli SIM card lah apalah. Saya pun suruh dia orang naik tingkat atas. Okey, Alhamdulillah kami semua berkumpul, dah sampai semua ahli kami, dan duduk tengok buku menu, bincang pasal order makanan sambil rehat-rehat selepas dah jalan dan explore Walk Street tadi. Jadi duduk sinilah, tunggu aircon sejuk sikit dan jalan explore tingkat atas ni, sembang-sembang sebagai family. Jarang sangat dapat peluang untuk jumpa macam ni, sebab keluarga kami berada di negara yang lain-lain. So ini adalah peluang, satu nikmat barakah daripada Allah SWT. Kami dapat kumpul macam ni paling kurang setahun sekali.
kami dah tengah bincang, dah tengah try kira dalam bahasa Khmer. Perkiraan dalam bahasa Khmer. Kira sekali lagi. Mun di bai bun pram moi pram pi pram bai bun dap. Mantap. Malaysia. Vietnam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Korea. Đúng mà. Korea. Ana du se shi ba shi. Okey, makanan pun dah sampai. Kat sini memang restoran Arab Mesir. So makanan kat sini semua makanan Arab Mesir. Ada sandwich, ada waffle, ada jus avocado, salad dan macam-macam lagi lah kami order. Ada roti lah, ada nasi Arab, ayam, sup dan macam-macam. Alhamdulillah, kami pun makan sampai kenyang, sampai sembang. Alhamdulillah, semua dah kenyang. Ada namamu. Lepak sekejap, lepas tu akan jalan kaki balik ke hotel. Nak ni apa? So kami pun bincang dah nak cari jalan mana yang elok, sebab suasana kat sini memang penuh dengan kelab malam, dengan bar dan macam-macam. So kami tak naklah jalan kawasan macam tu. Okay, sekarang ni kami on the way balik ke hotel. Dah siap makan, last makan dekat restoran juga. Đây nó lắm rồi. Cho mẹ cắn không? Ai shi ba. Trắng. Okey, alhamdulillah. Dah berehat. Oh shi ba. Jadi alhamdulillah dah kenyang, dah makan malam. Tapi itulah ending dia. Berfikir nak cari makan halal dekat Walk Street, tapi end up makan dekat restoran Arab, nama dia Alibaba. Alhamdulillah. Sila tonton video di sini. Tuk, aku lekat.